bahas terakhir. Maka dengan itu saya mempersilakan Yang Berhormat daripada Inanam. Salam sejahtera, kopi sanangan kepada semua yang berada di dalam Dewan yang mulia ini. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Datuk Speaker kerana memberi ruang dan peluang kepada saya untuk turut sama mengambil bahagian dalam perbahasan belanjawan negeri pada sidang Dewan Undangan Negeri pada mulia ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada seluruh pengundi dan rakyat di kawasan N18 Inanam atas kepercayaan, sokongan serta dukungan yang tidak berbelah bahagi kepada saya. Amanah yang diberikan oleh rakyat kepada kita semua bukanlah suatu amanah yang kecil. Sebaliknya, satu tanggungjawab besar yang menuntut kejujuran, keikhlasan dan keberanian untuk menyuarakan keberanian demi kepentingan rakyat. Dewan yang mulia ini harus menjadi medan utama untuk membawa suara rakyat, khususnya mereka yang tidak mempunyai ruang dan peluang untuk menyuarakan keperluan serta keresahan hidup mereka. Belanjawan negeri yang dibentangkan ini hadir dalam suasana rakyat berhadapan dengan tekanan kos sara hidup yang semakin mencabar. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar inflasi Malaysia berada pada paras sederhana iaitu 1/3% pada Oktober 2025. Manakala kumpulan perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain turut menunjukkan peningkatan sekitar 1.1%. Walaupun angka ini kelihatan sederhana di atas kertas, hakikatnya di lapangan ia memberi kesan yang ketara kepada kuasa beli isi rumah, khususnya keluarga yang hidup dengan bajet yang ketat. Kenaikan harga barang asas, kos perumahan dan kos pengangkutan memberi tekanan berlapis kepada kehidupan seharian rakyat, terutamanya golongan wanita. Pada hari ini, saya membahaskan isu kebajikan sosial dan kos sara hidup dengan memberi tumpuan khususnya kepada isu wanita dan perumahan. Kerana kedua-dua perkara ini merupakan realiti kehidupan dan keperluan asas rakyat di kawasan saya. Yang Berhormat Datuk Speaker, ahli-ahli yang berhormat, saya ingin membawa perhatian Dewan ini kepada kawasan Inanam dan kawasan sekitar Inanam, termasuk penempatan dalam Mukim Manggatal, Mukim Inanam dan Mukim Kolombong, serta kawasan-kawasan perumahan di sekitarnya. Di kawasan ini, saya melihat sendiri bagaimana tekanan kos sara hidup memberi kesan langsung kepada kehidupan seharian wanita dan keluarga. Dalam hampir setiap keluarga, wanita memainkan peranan utama sebagai pengurus kewangan keluarga dan sering menjadi pihak yang membuat pengorbanan. Apabila kos sara hidup meningkat, wanita menjadi pemampan pertama kerana tekanan ini dengan mengurangkan perbelanjaan sendiri, menangguhkan rawatan kesihatan dan menahan keperluan peribadi demi memastikan keperluan keluarga terus dipenuhi. Namun, pengorbanan wanita ini jarang direkodkan dalam statistik rasmi dan sering terlepas pandang dalam perancang dasar. Di kawasan Inanam, saya menerima aduan daripada ibu tunggal yang layak menerima bantuan di atas kertas, namun berdepan kesukaran akibat proses permohonan yang rumit dan sistem digital yang tidak mesra pengguna. Bagi wanita warga emas pula, kekangan maklumat serta kebergantungan kepada pihak lain menyebabkan mereka tercicir daripada sistem kebajikan yang sepatutnya melindungi mereka. Terdapat juga wanita bekerja berpendapatan rendah yang terhimpit oleh kos sewaan rumah, kos pengangkutan dan kos penjagaan anak secara serentak.
tetapi tidak layak menerima bantuan kerana tidak memenuhi kriteria yang sedia ada. Selain kebajikan, isu perumahan merupakan antara penyumbang utama kepada tekanan kos sara hidup. Di kawasan Inanam, kos sewaan rumah terus meningkat, manakala bekalan rumah mampu milik masih tidak mencukupi. Bagi wanita, rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi merupakan tempat perlindungan, keselamatan dan asas kestabilan emosi keluarga. Tanpa tempat tinggal yang stabil dan selamat, khususnya bagi ibu tunggal, tekanan emosi dan ketidaktentuan masa depan keluarga menjadi semakin berat. Yang berhormat Datuk Speaker, dalam membincangkan kos sara hidup dan kebajikan rakyat, saya ingin menegaskan bahawa pembangunan fizikal, asas seperti jalan raya dan infrastruktur digital juga mempunyai kaitan langsung dalam kehidupan seharian rakyat, khususnya wanita. Di kawasan Inanam dan kawasan sekitar Inanam, keadaan jalan yang tidak sempurna serta akses internet yang terhad bukan sahaja menyukarkan pergerakan, malah meningkatkan kos pengangkutan, menjejaskan keselamatan dan menyukarkan wanita untuk bekerja, menghantar anak ke sekolah serta mengakses perkhidmatan asas. Di kawasan saya, isu naik taraf jalan seperti laluan Kampung Pinahawon ke Ruminding, Jalan Kampung Tolungan, Jalan Kampung Pengasaan, Jalan Kampung Kolosunan serta Jalan Kampung Kiokad, Kionsom bukan sekadar isu pembangunan fizikal, tetapi isu keperluan asas rakyat. Jalan yang rosak dan tidak selamat menyebabkan kos kenderaan meningkat, masa perjalanan bertambah dan risiko keselamatan wanita serta kanak-kanak menjadi lebih tinggi. Dengan adanya naik taraf jalan raya tersebut, penduduk kampung berpeluang meningkatkan pendapatan keluarga dan memudahkan mereka membawa hasil tanaman dan hasil kebun ke pasaran di pekan-pekan terdekat. Selain itu, akses kepada internet yang stabil melalui pembinaan pencawang internet luar bandar juga merupakan satu keperluan asas pada hari ini. Kekangan capaian internet menyukarkan wanita untuk mengakses maklumat, memohon bantuan kebajikan secara dalam talian, mengurus perbelanjaan kanak-kanak dan menjalankan aktiviti ekonomi kecil dari rumah, sekaligus meningkatkan jurang kebajikan dan kos sara hidup bagi keluarga berpendapatan rendah. Yang berhormat Datuk Speaker, izinkan saya menyampaikan satu perenggan yang menjadi semua wanita, menjadi suara wanita di lapangan. Dan saya yakin suara ini mewakili ramai yang tidak berpeluang hadir di dalam dewan ini. Di dapur kecil di Inanam, seorang ibu mengira wang sebelum ke pasar, bukan untuk memilih yang terbaik, tetapi untuk memastikan cukup hingga hujung minggu. Di bilik sempit sebuah rumah sewa, seorang ibu tunggal memikirkan sama ada gaji bulan ini mampu menampung sewa bil dan susu anak. Mereka tidak meminta kemewahan, sebaliknya hanya mengharapkan dasar yang adil, sistem yang berfungsi dan bantuan yang sampai tepat pada masanya. Jika belanjawan ini gagal menjawab kegelisahan mereka, maka kita telah gagal mendengar suara wanita yang menjadi tulang belakang keluarga dan masyarakat. Yang berhormat Datuk Speaker, dalam membahaskan belanjawan ini, saya ingin menegaskan bahawa kebajikan rakyat tidak seharusnya terhenti hanya kerana perbezaan politik. Isu kos sara hidup, kebajikan dan perumahan merupakan isu keperluan asas rakyat.
Oleh itu, peruntukan yang disediakan melalui belanjawan negeri perlu disalurkan secara adil, inklusif dan berasaskan keperluan agar setiap wakil rakyat termasuk di kawasan seperti Inanam dan kawasan sekitar Inanam mempunyai keupayaan untuk melaksanakan program kebajikan dan sokongan komuniti yang berkesan. Apabila peruntukan dapat dilaksanakan di peringkat akar umbi yang mendapat manfaat bukan mana-mana pihak politik, tetapi rakyat yang kita wakili bersama. Belanjawan yang baik bukan hanya dinilai melalui jumlah peruntukan yang diumumkan, tetapi melalui kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat. Jika wanita terus menjadi pihak yang menanggung beban kos sara hidup tanpa sokongan dasar yang berkesan, maka kesejahteraan keluarga dan kestabilan sosial negeri ini akan terus terjejas. Saya berharap agar belanjawan negeri ini benar-benar menjadi alat untuk melindungi wanita, memperkukuh institusi keluarga dan menjamin masa depan rakyat di kawasan Inanam dan seluruh negeri Sabah. Dengan harapan agar segala peruntukan yang diluluskan dapat dilaksanakan secara telus, berkesan dan berintegriti. Saya menyokong usaha memperkukuh kebajikan dan kesejahteraan rakyat. I would like to take this opportunity to wish everyone Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Thank you.